Assalamualaikum. Hari ni kita nak buat kerabu Maggi. Resepi lama dah tapi kita nak ulang balik. Sedap ni. Kerabu Maggi ni kalau rasa macam tak sedap mulut ke, rasa nak makan masam-masam ke, boleh try kerabu Maggi. Buat sendiri kat rumah, makan lebih sedap lah. Puas hati lagi. Ni antara bahan-bahan dia. Kalau nak buat kerabu Maggi ni kita guna Maggi daripada Thailand ni, Serda, brand Serda ni, baru jadi molek tau. Gitulah. Lepas tu adalah udang sotong, lepas tu sausage tu, fishball tu, ikut pandai lah mana ada. Kalau tak ada udang sotong tu boleh je guna ayam ke, tak ada masalah. Guna je kenapa ada dapur tu, mau basuh bersih-bersih dah sotong tu dengan udang, buang kepala, buang kotor-kotor tu, kita celor dulu sekejap, letak sekali lah dengan sausage. Kebetulan ada lebih buat steamboat tu, jadi kita pun potong-potong bubuh belaka dalam tu, biar dia celor timbul tu, tak payah lama-lama sangat lah. Timbul tu masuk lah tu, akak semua tu, bahan-bahan lauk kita ni. Jadi kita nak celor pula, guna air yang sama je, celor pula Maggi dia ni. Mokti nak buat 2 bukuh Maggi ni. Maggi lah, kita panggil Maggi tau. Mi segera, padahal Maggi tu jenama. Kita rebuh dulu biar dia kembang sikit, dia lembut lah. Kalau awak suka kembang, buah kembang. Mokti duk ingat kalau awak kembang sangat tu, biar lembut-lembut je, tak buah kembang sangat, duk sedap. Selera Mokti lah. Kalau awak nak buat kembang, boleh je buat kembang. Kalau kita buat diri ni, senang, boleh ikut selera kita. Beres dah tu, kita buatlah perencoh dia tu. Mokti guna 1 paket je. Kalau kita guna 2 paket, Khairul Amin kata masing sangat, jadi kita mesa je. Sepaket untuk 2 bungkus mi ni cukup dah. Curah dalam mangkuk tu, lepas tu kita perah lah 5 nipis. Kalau suka masam boleh bubuh banyak. Kalau 5 tak ada kuah tu, tak ada kurang air tu, jadi kena tambah banyak sikit lah. Mokti guna sutis setengah ni. Kalau saya rasa tak cukup masam lagi, boleh tambah lagi, tak ada masalah tu. Kicap sotong tu, sos ikan tu dengan tambah kicap sotong tu sesudu. Lepas tu ni paste tom yum ni, paste tom yum hot cak gini, daripada Thailand juga ni, bubuhlah sesudu. Lepas tu gula sontam, ada dah juga kat rumah. Kalau tak ada gula sontam tu, boleh je nak ricik-ricik nisang ke, nak buh gula ke, nak suruh balance rasa je, letak sikit. Lepas tu air panas kita celor tadi tu, kita celor mi, kita celor udang tu, kita bubuh sikit, tak mau bagi kering sangat, nak bagi berai-berai sikit. Lepas tu kita campurlah semua ke dalam mangkuk tu. Gau, beres. Senang sangat-sangat je. Ni bawang merah kita mayang halus-halus dengan tomato. Kita mayang juga nipis-nipis kan. Kita nak makan kerabu kan. Kerabu dia kena nipis-nipis gitu. Curahlah daun ketumbar. Daun ketumbar wajib. Kalau tak ada rasa macam kurang kek lah, cili api. Lepas tu bubuhlah sayur pula. Bahan-bahan nak kita celor tadi tu. Gaul rata, beres. Siap. Kalau habis mangkuk ni memang kenyang nyanda ni. Maggi 2 bungkus dengan bahan-bahan, dengan udang sotongnya banyak tu. Puas hati ni. Saya boleh buat sendiri, makan memang puas hati. Tak mudah kedai, nak kena buat diri juga. Selamat mencuba.